Episod ke-30 ini kita adakan di luar negara, di Malang, Indonesia. Dan datang ke Indonesia untuk explore. Dia menjadi salah satu experience yang sangat-sangat, saya rasa lebih daripada 3 kali dah. Cuma di Malang. Malang Ria. adalah pertama kali dah. Di daerah Ria. Kenapa kau buka kedai makan ke dalam hutan? Betul. Kemudian keluarlah cerita-cerita apa ni, kaki cangkul semua. Macam dia cakap ada makam kat dalam. Saya macam takkanlah makam satu seketul tu je dekat dalam hutan tu. Betul ke? Rasa yang agak berbeza. Lokasi yang Boswan sampaikan pada kami ni hanya ada untuk saya sendirilah saya boleh rasakan vibe. Rupa-rupanya dekat sini dia ada satu siluman ular yang katanya besar pokok lah. Excited sebab first time dia jadi excited. Tapi bila dengar cerita-cerita macam ni takut. Yalah, kita dalam keadaan yang letih, penat Berjalan, saya merasai suasana yang pelik jugalah. Dan ditemani oleh bapa yang orang kata jaga kepada warung kok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua penonton-penonton di Pod Ruang Gelap. Saya Boswan. Saya Mael. Dan saya Iwan. Kita berada di mana? Pod Ruang Gelap di Indonesia. Indonesia di mana? Di Malang, Indonesia. Ini adalah podcast kita yang pertama kali. Betul. Yang kita diadakan di luar negara. Wah, gila kita kat luar negara. Semat je. Tahu-tahu kat luar negara. Ha? Wak kontok. Seman. Yes. Kamu? Wak Bambang. Ni. Wak Bambang. Jenggot. Wak Bambang. Okey. Ini adalah episod kita yang ke-30 kalau saya tak salah. Dan episod ke-30 ini kita adakan di luar negara, di Malang, Indonesia. Betul. Okey, ini adalah kawasan yang agak menarik untuk kita kongsikan. Sebenarnya kalau boleh tengok keadaan kita agak serba kekurangan sedikit, tak sama macam kita kat tempat kita. Sebab nak bawa barang-barang tu semua agak berat. Dan costing semua tu kita tak cukup kru. Betul. So apa yang ada hari ni lah korang tengok, dia lebih pada santai. Saya nak ceritakan berkenaan tentang lokasi ini lah. Lokasi yang dikenali sebagai perkampungan gaib. Okey. Tapi first time untuk saya pertama kali saya join korang dan datang ke Indonesia untuk explore. Dia menjadi salah satu experience yang sangat-sangat happy. Dan bila saya datang ke sini je, dia rasa macam tak tahu, dia jadi macam over excited. First time lah? First time. Ke Indonesia first time? Yes. Oh, Abang Wan kali. ada pengalaman? Ya, Indonesia saya rasa lebih daripada 3 kali dah. Cuma di Malang. Malang adalah pertama kali lah. Di daerah Malang. Di daerah Malang hanya this one first time lah. Kalau kita di daerah lain tu adalah, cuma saya boleh katakan walaupun kita serba kekurangan hari ni. Betul. Tapi kita kena puji kamera kita terbaik. Betul. Orang. Kita bawa berat-berat macam mana bang Betul. Berat-berat ke gendong juga kan. Bayar juga mahal-mahal pun. Untuk penonton-penonton semua kita sanggup bawa kamera berat-berat ni. Pada datang kita apa ni? Syarat untuk kita punya kameraman lah, Gegat lah. Thank you. Gegat, Aim, Wanted semua. Thank you. Kita punya kru kita yang berterus-lumus menyusun tanpa barang-barang yang ada ni takkan boleh adakan podcast kat sini. Saya tengok kejadian balik daripada explore, terus angkut bag-bag, terus prepare semua. Dorang struggle tapi dorang berjaya bawa semua barang-barang ni semata-mata nak bagi yang terbaik untuk korang. Dan juga korang juga terima kasih banyak sebabkan korang punya semangat yang membuatkan kita orang ni lebih semangat. Betul. Terima kasih. Yang mana belum lagi subscribe YT channel kita, terutamanya penonton-penonton di TikTok Live, korang boleh search ataupun korang boleh cari kami di Boss Team Empire. YT channel Boss Team Empire. Dalam kita punya episod Pod Ruang Gelap kita menceritakan tentang bunyi nyau-nyau, Munyu. Yang belum subscribe, tolong subscribe sebab kita akan ada lagi perancangan-perancangan pada masa depan, insyaAllah. Okey, lokasi ini adalah kali ketiga saya sampai. Kenapa saya berada kat sini dan kenapa saya beria-ria nak bawa
Abang Wan dan juga Mael ke lokasi perkampungan gaib ni, walaupun agak sedikit terkejut, dah ada beberapa perubahan kat tempat ni. Cuma perubahan yang dilakukan sebenarnya pun ada sebab. Korang nak kena tanya sebab apa? Betul. Macam Bos Wan banyak kali pernah datang ke sini, 3 kali. 3. Ni kali ketiga. 3 kali. Macam saya first time, saya nak sangat tahu apa pengalaman Bos Wan dan kenapa Bos Wan choose tempat ni untuk bagi kita orang rasa for the first experience dekat Indonesia. First day untuk explore. First day untuk explore. So apa bosan punya, mungkin ada yang boleh dikongsikan. Betul. Mungkin viewers mungkin nak tahu, tapi bagi kami ni betul. baru first time datang sini, so mungkin banyak perkara yang kita tak tahu. Setuju. Aku nak tanya kau, dekat mana hutan yang ada warung kopi? Betul. Yang pertama, itu dia punya main point dia. Dalam hutan ada satu warkop, kedai kopi yang dijaga oleh seorang orang tua. Masa mula-mula aku datang sini, tempat ni gelap. Dia duduk dalam gelap tau. Pakcik ni umur 70 tahun. Umur dia 70 tahun lebih, masih gagah lagi. Seorang-seorang berniaga mi ayam dan juga kopi. Seorang-seorang. Masa kita orang mula-mula datang kat sini, saya tak tahu dia ni orang ke bukan. Dia berniaga untuk siapa pun saya tak tahu. Kan? Tapi disebabkan kita lapar, mi ayam ni kita bedal sampai habis. Tapi lepas Bos Wan makan for the first time, tak ada ke Bos Wan rasa macam balik ni macam kena apa-apa ke? Time tu kita tak ada rasa was-was apa-apa pun. Kita tak ada rasa curiga apa pun. Cuma agak pelik lah. Kenapa kau buka kedai makan kat dalam hutan? Betul. Kemudian keluarlah cerita-cerita apa ni, kaki cangkul semua keluarlah. Cerita-cerita sate gagak dalam hutan dan cerita-cerita Indonesia tu. Aku rasa macam ni lah kot dalam cerita Indonesia tu. Keluarlah cerita-cerita tu. Nasib baik kita ada juru pandu kita, Yoga. Dia kata tak ada apa-apa bang, ni betul bapak ni memang berniaga dekat sini. Okey. So bila tak ada orang, macam ni kau nampak ada motor kan? Betul. Ada motor lalu kan? Okey, pasal dia dah terang. Ada sebab kenapa dia terangkan tempat ni. Okey. Masa saya datang dulu, dengan tim datang, kita macam apa dia buat berniaga dalam ni? Betul. Faham tak? Dia berniaga dan masih buka lagi kedai dia. Kalau kameraman boleh tunjuk sekejap lagi, kita tunjuk. Okey? Dia jauh daripada perkampungan. Jauh. Ada perumahan pun kat sini. Dan keliling ni hutan. Ya. Hutan. Dan hutan ni hutan mahal kan? Betul. Ni Hutan pohon jati semua ni. Okey? So, sempatlah kita bertanya kepada bapak ni untuk saya cerita pengalaman saya kali pertama lah saya jumpa dia. Dia agak mesra. Disapa panggil namanya Pak Ribut namanya. Saya tak tahu kenapa nama dia Pak Ribut. Saya tengok dia pun tak ada ribut mana pun, biasa je. Betul. Santai kan. Pak Ribut ni dia awal ni tak nak kongsikan apa-apa pada kita. Dia anggap kita orang luar kan. Dia tak nak mencerminkan tentang tempat ni kepada orang luar yang tak bagus. Betul. Tapi disebabkan kita ada juru pandu kita, okey, Bang Yoga. Bang Yoga. Okey. InsyaAllah nanti Yoga akan join kita dalam podcast dia, InsyaAllah. Baik. InsyaAllah, walaupun dia tak nak, saya akan paksa dia untuk menjadi juru cakap kita nanti. Betul. InsyaAllah nanti episod special nanti, InsyaAllah, sebelum kita balik. Dia tak nak menceritakan pada awalnya, sampailah ada desakan daripada Yoga, yang mana Yoga cuba bertanya, cuba korek lah apa rahsia tempat ni. Rupa-rupanya dekat sini dia ada satu siluman ular yang katanya besar pokok lah. Dia punya pemeluk sebesar pokok tua kan. Lepas tu ada genderuwo. Genderuwo ni yang dimasukkan bukan satu, banyak yang dibela oleh orang dan akan mengganggu sekitar kawasan ni pada malam Jumaat. Okey. Itu cerita dia lah, cerita dia. Dan Serio pula aku. sepanjang 3 kali saya masuk ke dalam ni, belum lagi lah bertemu dengan siluman ular dan juga genderuwo, belum lagi. Cuma saya jumpa orang yang menjaga satu makam kat dalam. Dalam ni ada special. Dalam ni ada satu makam. Makam tua lama kat hujung hutan. Itu lagi pelik. Dekat tengah-tengah hutan ni ada satu makam yang cantik, dibina cantik. Dia tinggalkan dalam hutan. Keliling ni pokok tau. Pokok-pokok lah kan. Tapi ada makam dekat dalam tu. Saya first time saya memang tak percaya. Saya ingat kan mungkin Bos Wan suka gurau-gurau. Dia macam dia cakap ada makam kat dalam. Saya macam takkanlah makam satu seketul tu je dekat dalam hutan tu. Betul kata. Dan bila dapat tahu sendiri memang betul ada makam, dia terus meremang semacam. Saya dapat tahu yang makam tersebut adalah makam seorang lelaki yang membuka perkampungan ataupun penempatan kat sini. Antara orang yang terawal yang senang cerita
meneroka tempat ni. Jadi dimuliakan oleh penduduk setempat, diletakkan dekat sini. Disemadikan kat sini katanya lah. Wallahualam betul ke tidak. Dan saya baru dibagi info, dan saya tak pernah sampai lagi kawasan ni Di hujung makam ada satu jambatan gantung. Jambatan gantung, dan saya tak pernah tengok, tak pernah tahu. So malam ni saya doakan lain kita okey lah. Amin. Kita akan cuba pergi sampai ke jambatan gantung tu. Itu pun kita dapat tahu daripada penduduk petang tadi bagi tahu. Jambatan gantung, makam. Banyak benda kat sini sebenarnya. Dan sebelah sana ada satu sungai besar. Sungai, macam sungai Kelang tu, lebar dia. Pemancing-pemancing kat situ, ada kalanya orang kata orang, ada kalanya bukan orang. Dan saya pernah masa petang saya explore kat sini, saya memang nampak ada orang memancing. 5 orang lah? Tak tahulah, pasal di seberang sungai. Saya dekat sebelah sini, dia kat seberang sana. So jadi dia agak, orang tu cerita sebelum aku pergi sana. Okay, faham. Bila aku dah pergi sana, aku nampak orang tu, betul lah dia cerita tu. Betul dia cerita. Tapi kita tak tahu lah dia orang ke tidak. Harap dia orang lah. Harap dia orang lah. Tapi time tu pun dalam maghrib. Aku jalan dengan wanted time tu. Maghrib. Dalam pukul 6 lebih macam tu lah. Faham. So, dekat sini ada pengalaman pahit lah sikit. Pengalaman pahit untuk saya nak kongsikan pun, dia rasa macam masih teringat-ingat sampai sekarang. Yang mana saya, macam mana saya cakap saya ni jarang untuk tumbang. Kalau perasan, saya jarang lah untuk orang nampak tiba-tiba saya nak pengsan, jatuh ke apa benda kan. Jarang. Tapi dekat sini lah tempatnya yang buatkan saya tumbang. Saya berdiri tegak macam ni, tumbang macam ni. Tegak. Allah. Badan saya tegak. Tegak, jatuh. Menyembam tanah. Terus. Saya berdepan dengan penjaga makam tu. Bukan, dia pemuja makam. Dia bukan penjaga, dia pemuja. Maksudnya makam tu ada yang salah guna. Sebab itulah tempat ni terang. Sekarang. Kita tahu kenapa tempat ni diterangkan. Sebab itulah tempat ni terang. Sebab kan ada geng-geng pemuja makam ni. Tak tahu, kata mereka makam keramat. Tapi kalau kata makam tu makam keramat, tak apa, tak ada masalah pun. Cuma bila kita nak masuk ke situ, dia halang kita macam kalau dia bawa parang memang dia tetak kita. Aku rasa macam kita ni menghalang ritual tu lah. Betul, lebih kurang macam tu. Dan saya pergi ke depan, berdepan dengan dia, tiba-tiba dia lontarkan saya satu api. Kena tepat dekat dada saya, dan bahkan saya tumbang tu pasal saya tak boleh nafas. Maknanya Boswan kena dirus lah waktu tu. Lebih kurang macam tu. Api tu kalau tengok tak sampai kat saya pun, tapi dia macam sampai kat dekat, macam ada something yang tembus. Yes. Kena tu, nak lepas nafas tak boleh, nak tarik nafas tak boleh. Sakit. Keadaan tu. Jadi kebetulan ketika tu baru lepas tarik nafas, jadi kita tak boleh nak tarik balik nafas kali kedua. Jadi dia jam, tumbang terus. Tumbang terus kejang. Itu je ingat, lepas tu tak ingat dah. Terus kejang. Tahu-tahu datang semua kru datang, tarik bawa keluar. Tarik bawa keluar. Naik explore. Dia excited. Saya excited sebab first time dia jadi excited. Tapi bila dengar cerita-cerita macam ni, takut. Yalah, kita dalam keadaan yang letih, penat, takut kita over excited. Itu yang saya risau. Saya excited sebenarnya tempat ni. Ada satu rasa yang agak berbeza. Lokasi yang Boswan sampaikan pada kami ni sebenarnya ada, untuk saya sendirilah saya boleh rasakan vibe tu. Cuma saya tak nak over confident. Saya tak nak over terlampau excited. Bahaya. Betul. Sebab kita takut kita tak dapat kawal diri kita. Dekat sini kalau nampak macam dekat area pokok-pokok tu, nampak macam ada sesuatu yang pelik lah. Tak sepatutnya dekat pokok lah. Aku tak boleh nak cakap. Faham. Kalau nampak macam ada satu tumbuhan ni pelik kat situ, jangan berani-berani petik ke apa ke. Faham tak? Benda yang pelik lah, maksudnya sepatutnya pokok ni semua macam ni. Tiba-tiba ada satu benda pelik kat pokok ni, tu jangan usik lah. Faham. Faham tak? Untuk explore kat sini. So, dan kat sini kita tak galakkan untuk berpecah. Sebab laluan dia boleh bawa tarik kita sampai ke sungai tu. Kalau kita tak tahu laluan tu, dia jalan dia mendatar. Dia tak ada mendaki, tak ada. Mendatar je. Tapi dia punya mendatar tu, dia boleh bawa kita sampai ke sungai. Dan kat sungai tu ada buaya yang besar. Serius lah? Ada buaya yang besar. Bukan yang kecil-kecil anak. Itu yang fail tu. Kita risau sebab buaya ni tak semesti dalam air. Kadang-kadang duduk kat tepi tebing. Betul. Risau dia tarik pergi ke sana. Ada orang gunakan buaya tu jadikan silumannya. Ada. Kita risau.
Kalau tengok dah Boleh jadi kan. ha, Aku tahu. dia mungkin boleh jadi menunggu mangsa-mangsa dia. Sebab tu saya cakap tadi, tempat ni tak boleh berpecah sebab dia boleh tarik kita pergi ke sana. Dan saya pun berapa kali kena. Waktu siang pun kena. Oh, bahaya. Akan salah seorang daripada kita menjadi tumbal, so better kita get prepare. Betul. Beware lah. Saya lebih choose untuk duduk tengah-tengah. Selamat. Selamat. Saya selalu berada di belakang. Kalau tak nak jalan belakang pun memanjang pun boleh. Tapi kalau memanjang macam ni, biar aku tengah. Sebab apa? Sebab aku dah biasa kat tempat ni. Okey. So biar kanan tu belah sungai kanan, Mail kanan lah. Okey, baik. Faham. Sebab dia tak nampak kau. Kita Mail. jalan 3 segi pun tak apa. Macam gini. Orang depan, saya belakang. 4-3-2-1. 4-3-2-1. Formation. Yes. Brazil. Mexico. Okey, faham. So, abang apa rasa bang? Kali pertama sampai petang tadi. Okay. Tentang tempat ni, apa abang expect dengan tempat ni? Apa abang rasa? Untuk saya, Tempat ni. first saya sampai petang tadi, sebelum kita start buat VDT, saya berjalan, saya merasai suasana yang pelik jugalah, dan ditemani oleh bapa yang orang kata jaga kepada warkop ni. Warkop. Okey. Wardrobe. Bapa tu sendiri menceritakan memang ada kelibat-kelibat gaib yang berada sekitar kawasan ini, termasuk jugalah kepada mereka-mereka yang memancing di situ. Cuma bapa tu tidak boleh mengesahkan secara terperinci. Jadi dia cuma ceritakan apa yang diceritakan oleh orang-orang yang berada dekat sini sebelum ni. So dari side lain, aura dia tu, energi yang ada kat sini tu agak berbeza. Cuaca dekat sini pun agak berbeza. Agak dingin, tak seperti hutan-hutan lain. Kita tak terasa macam, walaupun tak ada angin tapi terasa dingin. Kita daripada Surabaya panas terik, tiba-tiba sampai kat Kota Malam dia redup. Kota Malang. Dia bukan nak hujan, dia redup je kawasan ni. Dia jadi seronok lah tempat ni. Saya berharap untuk penonton-penonton yang melihat dekat YT channel kita, saya tahu yang korang nak minta tengok juga sama video-video yang ada kat sini, tapi kita tak letak video explore kita dekat YT channel. YT channel ni memang fokus untuk menceritakan sahaja. Okey. Dan apa-apa nak tengok secara live, boleh masuk ke dalam TikTok live saya, Boswan88, Mail 44. Next_paranormal. Okey, kami bersiaran langsung dekat sana setiap hari insya-Allah kalau sihat. Dan ada beberapa episod lagi ke depan dengan tempat-tempat yang menarik, dan saya akan pastikan Mail balik ke Malaysia dalam keadaan kurus. Saya akan pastikan Alas Barong akan menghantui Mail. Ini tak ada dalam plan Alas Barong tak ada dalam plan guys. Alas Barong tak ada dalam plan. Okay? Ini tak di benda ni diorang tak bagi tahu saya plan ni tau. Kenapa benda ni terjadi kat saya? Benda ni memang tak ada dalam plan. Memang tak ada. Dalam edisi kali ni memang tak ada. Aku dengan Yoga nak cari tempat lain. Boswan tahu saya tengok live Boswan time tu Boswan. Kau tengok? Tengok betapa seksanya hidup Yok, aku. terus call Yok. Deal on terus. On terus. Okey, kita bagi dia kurus. Takkan aku seorang saja. Dia okey, part tu okey lah. Saya agak saya full recovery lah untuk saya hadap benda tu. Iyalah. Saya kena teman Abang Iwan. Tak, dia boleh buat pingsan. Nampak pingsan boleh. Saya takkan mengalah lah. Saya akan cubalah all the best. Kita datang jauh-jauh. Kau takkan kita tak nak ambil challenge Saya tu. tahu benda tu. Alah. InsyaAllah boleh. Tapi bergantung kepada support penonton kita lah. Penonton kita support kita dekat dalam TikTok bersungguh-sungguh, kita akan cuba pergi bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Okey, sebab perjalanan dia jauh. Satu, jarak perjalanan kita lokasi ke lokasi makan masa paling cepat pun 1 jam. Oh, jauh-jauh. 1 jam. Nak pergi ke Kediri, daripada Malang nak ke Kediri ambil 2 jam lagi. 3 jam lagi. 3 jam sampai ke Kediri, belum masuk ke Alas Barong lagi. Masuk ke Alas Barong lagi 1 jam. Jauh. Dia jauh tapi dia berbaloi. Dia berbaloi untuk penonton-penonton tengok satu culture di tanah Jawa. Betul. Biasa orang pergi ke Bandung, orang pergi ke Jakarta, orang pergi ke Bali, tapi orang lupa pergi singgah ke Jawa. Ini tanah Jawa. Tanah Jawa ni walaupun dia macam kat Barungan tu, walaupun dia orang majoriti ni Muslim, tapi bila saya tanya dia orang, adat yang dia orang buat ni dengan ajaran Islam ni boleh ke? Adat dan agama jangan disatukan. Fahaman dia orang macam itu. Kita tak boleh. Kita tak boleh, betul. Fahaman dia orang dalam adat dia orang, dia biar mati anak, jangan mati adat. Faham. Dia orang punya pegang macam tu. Sebab tu ada beberapa benda yang saya tak tunjuk dalam live. Sebab ritual dia orang tu sangat-sangat pelik dan boleh merosakkan akidah.
Untuk kita lah. Untuk kita di Malaysia. Jadi sebab tu kalau saya tunjuk confirm view melambung dia. Confirm tapi saya agak Sensitivity lah ya. sensitivity tu agak ni sangat. Saya rasa kalau saya letak pun tak bagus. Betul. Tapi kalau untuk nak tengok as a culture, dia orang punya adat macam-macam. Sebab kita buat pun benda ni bukan untuk nak dapatkan apa benda pun. Kita fokus on diorang punya culture, punya things. At least kita boleh tunjukkan kepada viewers, kepada penonton-penonton yang ada yang bukan kita kat Malaysia saja ada banyak culture. Di Indonesia paling banyak culture, paling banyak budaya. Di Bali budaya ni berbeza. Di Jogja lain, di Surabaya lain, di Malang lain, di Kediri lain, di Jawa Timur lain, Sulawesi lain, di Aceh pun berbeza. Diorang banyak. Walaupun agamanya sama, tapi adat fahamnya tak sama. Contoh, Bali di bandar, orang Bali di bandar dengan Bali desa Turian lain. Walaupun dia sama agama. Betul tak? Jadi dia punya, kita dapat belajar dan tengok. Bila kita datang, cuma ada beberapa benda yang kita tak boleh tunjuk dalam live. Sebab dia mungkin mengganggu emosi dan sensitivity dan boleh mengundang fitnah. Betul. Sebab tu kalau korang tengok, banyak sebelum saya bermula dekat mana-mana dekat Indonesia yang tempat-tempat yang ada culture ataupun adat, saya akan disclaimer awal-awal. Betul. Bukan kami yang buat, kami hanya menunjukkan saja. Ibaratnya macam kita tengah tengok wayang, orang tengah buat pemujaan. Ibaratnya kita tengah tengok. Jadi sebagai penonton, untuk kita ambil iktibar, itu saja. Sebab daripada yang lepas-lepas, dia punya kecaman bang, pasal barongan ni, dia orang masuk separuh jalan, tapi dia orang tak nak tanya. Betul. Dia orang terus predict. Sebab tu saya plan kali ni saya tak nak pergi tempat barongan. Saya malah nak menjawab. So at least kalau bosan dah buat disclaimer, apa juga komen-komen yang datang, at least kita dah bagi tahu. Ini hanyalah sekadar budaya dan adat mereka yang kita sampaikan ni hanyalah sebagai sesuatu yang mungkin korang tak pernah tengok. Jadi di Indonesia tidak ada yang pelik guys. Orang-orang Indonesia pada saya dia dah tahu sangat berkenaan ritual, berkenaan apa pun budaya mereka walaupun mereka memeluk agama Islam Jadi tanah Jawa ni masih banyak lagi melakukan adat-adat. Korang jangan terkejut walaupun dia seorang perawat Islam, dia boleh menjalankan dua jalan yang berbeza. Dia boleh jalankan yang putih, dalam masa yang sama dia boleh jalan hitam. Betul. Saya agak terkejut lah benda tu. Kali pertama saya dengar, cakap boleh ke? Boleh. Atas gantung pada niat. Faham? Lain. Kalau kita dengar, kita orang Malaysia dengar macam mana boleh macam itu? Kalau jalan putih je lah. Faham tak? Maksudnya dia jalankan mengikut landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang hitam dia boleh campur. Okey, yang ini nak pakai warna apa? Hitam. Okey, kita pakai hitam. Tukar. Kesesuaian pada dia. Sesuai diri. Kalau berdepan dengan geng yang hitam, dia pasti gunakan yang hitam. Fahaman dia macam itu. Mungkin macam itulah. So, macam mana tempatnya juga kena hati-hati sebab semalam baru lepas habis malam satu surah. Semalam. Semalam saya kena teruk geng. Seorang-seorang pula aku kena tu. Kalau ada Mail dah best dah. Kenapa saya kena? Kau boleh halang aku. Sebab Kau duduk depan. besar. Kau lebih lebar. Lebih bengkak. Sebab kan kalau kau ada semalam Mail, aku semalam tumbang lebih 3 kali. Tapi bukan jatuh macam ni lah. Terduduk. Main. Banaspati tu Main, daripada kecil-kecil macam ni, cahaya dia sampai besar. Dia punya gerak bukan gerak macam ni. Dia gerak dia dah menghala kat aku dah. Menghala kat aku hilang. Sekejap dalam beberapa saat muncul depan. Mau tak terduduk? Remang. Terduduk. Ingatkan sekali kena 4 kali padan muka aku. Kenapa? So, awal-awal tu saya tengok yang bosuan jalan sorang-sorang, yang tiba-tiba dia macam bosuan lost kejap awal-awal. Lost. Aku dah lama tak jalan solo. Tiba-tiba solo kat luar negara. Tempat baru pula tu. Kalau tempatnya aku faham jalan. Semalam aku pakai jalan je. Nampak tu seram. Mana ada Masa Banaspati tu, waktu dia tengah fly tu, saya kata lain. Ini lain ni. Sebab cara serangan dia tu agak mengejut. Dia tidak slow bergerak tak. Dia macam menuju sesuatu dan dia terus attack. Tapi dia Banaspati ni dia more tu mengejar betul kalau tak silap saya. Dia ada dua. Satu Banaspati yang biasa, satu lagi Banaspati Raja. Banaspati Raja ni yang mengejar. Banaspati Raja ni kalau kau masuk dalam air, kata mereka lah, dia boleh masuk dalam air juga.
Oh. Apinya tak padam katanya. So untuk malam ni kena bersedia daripada segi aku tak nak gempak dengan cakap tempat ni power gila ke tidak. Aku lebih suka korang pergi rasa sendiri. Okay, macam mana petang tadi korang jalan korang rasa sendiri. Suasana dia kan. Orang-orang dia pun kalau kau perasan dia tengok kita macam pelik-pelik je. Kan? Kalau kau perasan lah. Dia tengok kita macam pelik, dia macam kau bayang kau pergi masuk kampung mati, kau bayang kampung mati ada orang, kau bila kau masuk semua tengok macam ni. Kau faham tak? Kau masuk satu kampung mati, tiba-tiba ada orang kat kiri kanan, kau lalu dia pandang. Macam sesuatu yang pelik. Senyum pun tidak, Betul. say hi pun tidak, apa pun tidak. Sekarang aku tak percaya bapak ni orang ke tak? Dia ibarat macam kita ni orang betul ke ataupun diorang tu yang orang betul. Dia macam kita tengok diorang pun belik, diorang tengok kita pun belik. Betul? Dia jadi macam biar betul. Padahal petang tadi nak tegur. Saya kenapa diorang ni semua tak nak senyum Seorang je lah yang senyum. Bapak ni je lah. Yalah. Bapak ni pun kalau jarang senyum, kalau dia senyum gigi tak ada. Dia kosong, lobos dekat lah. Satu je tinggal. Itu pun kemar-kemar bercakap lah. Abang. Bapak main Sebab tu saya tahu kenapa dia menjual mi ayam Sebab mi senang dikunyah. Tak perlu kunyah. Tak perlu kunyah, dia hop. Faham. Tapi best, thank you juga kepada Bos Wan juga sebab sudi bawa kita orang ke tempat ni untuk kita rasa benda ni. Dan saya harap segalanya dipermudahkan lah. Dan kalau ada salah silap daripada saya, mungkin datangnya secara sedar ataupun tak sedar, ataupun saya terlalu excited, saya minta maaf awal-awal. Benda tu korang pun tahu dan semua viewer pun tahu. Benda tu bukan daripada saya ataupun benda tu daripada saya, itu Allahualam. Yang penting saya hanya follow guide Bos Wan dan juga Abang Iwan. Dan InsyaAllah kalau macam dekat mata saya sekarang ni, depan tu macam cahaya itu je bercahaya. Kenapa Tak ada Mat Kat mana man? depan ni bercahaya Ni lampu base. Tak. Sana Tak ada Mat Gelap man. Gelap. pokok-pokok cahaya tengah-tengah tu. Tak ada Mat Ya Allah, ya Tuhan. Kosong. Tak ada. Istighfar banyak. Sekarang saya Memang tak nampak, Bos Wan pun tak nampak. Tak ada. Memang tak Memang ada. gelap. Lampu ni pun baru ada Mat. Kalau tidak dulu memang gelap gelita tempat ni. Dia bukan lampu yang cerah tu. Pokok tu je yang ada cahaya. Kiri dan kanan. Tak ada. Tuan tak nampak. Korang nampak tak kan? Korang nampak tak? Diorang dah tutup tak nampak. Tapi itu saya cuba masukkan. Mungkin ada benda yang saya rasa dan kadang-kadang benda tu boleh jadikan sebab saya excited ke apa tak tahu lah. Tapi itu saya minta maaf awal-awal. Tak apa, dia macam ni. Yang penting jaga diri masing-masing. Baik. Jaga diri masing-masing. Sebabkan aku sendiri kat tempat ni pun aku pernah lost. Aku pernah lost kat tempat ni. Pernah. Lost maksud? Aku pernah tiba-tiba aku dah dekat laluan lain. Oh. Faham tak? So kena hilang sebab fokus kat sini dia tak ada track. Track laluan dia jalan tiba-tiba hilang. So kita kena buat tanda sendiri. Okay, faham. Okay, walaupun dia tak semak tapi kena hati-hati. Baik. Sebab dia boleh memperdaya kita dalam kita tak perasan. Faham. Kalau macam Bos Wan cakap tu boleh betulnya juga. Sebab apa, kalau korang tengok pokok ni semua sama je. Betul. Tak nampak dari sudut mana perbezaan pokok ni laluan dia. Abang Wan nampak tu. Tapi tu sumpah tak nampak cahaya tu Tak nampak. Ya Allah, ya Tuhanku. Terang Usman. Abang Iwan. Tak ada Mai. Kalau ada kita cakap ada. Memang tak ada cahaya tu. Satu lampu pun tak ada Mai. Kunang-kunang pun tak ada. Memang tak ada gelap. Ni gelap. Sini gelap. Dua pokok tu je saya nampak cahaya. Itu agak pelik jugalah apa yang Mak nampak. Sebab Tak apa, saya nanti tak nampak apa-apa. Nanti kita tengok. Ya, benda-benda macam ni lah saya cakap. Dia jadi excited. Macam, apa sih? Asal korang tak nampak aku nak bagi tunjuk? Faham? Takut macam ada yang mengintai-ngintai ke apa ke. Betul. Okey, baik. Dengan ini saya tamatkan podcast pertama kita, episod pertama kita di luar negara, di Kota Malang, Indonesia. Kita berada di Perkampungan Gaib.
untuk episod pertama siri jelajah kita di Indonesia. Tak sangka lah kita boleh buat podcast kat sini lah. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak lah, geng. Walaupun subscriber kita tak berapa ramai lagi, tapi saya harap benda ni hadiah untuk naikkan lah, sebab untuk naik subscriber kita. Ya bang, abang doa-doa lah sikit bang, bagi subscriber naik bang. Kasut dah baru. Dan saya rasa Serius lah kasut baru. Serius lah datang Indonesia kasut baru. Patutlah dia tegur tadi. Weh, stokin ammo. Mael tu, dia pijak-pijak je aku tu. Dia bawa suit pembalap. Racing. Patutlah tadi awal-awal tanya nak beli kasut Haikal. lah. Saya harap Betting Ebo. Oi. Amatlah. Gila. Topi. Biasa benda ni kat belakang kan? Betul. Dia custom oh. Dia bawa tarik pergi depan. Oh. Janggut pemain Malaysia kan? Malaysia. Okey. Baiklah, terus bang. tak ada santan ke apa tak ada. Tak ada. Batch tu? Tak. Okay. So guys, inilah yang kita kata satu apa orang kata sacrifice from us ataupun pengorbanan daripada kami yang datang daripada jauh bawa korang ke sini kan. Salah satu punca dia untuk podcast kita Pok Ruang Gelap untuk terus move forward, dan kita nantikan episod yang seperti mana Bos Wan cakap, kita akan ada undangan. So sebelum kita ada undangan tu guys, kita hypekan kita punya podcast Boss Team Empire kita. Ramai-ramai pergi subscribe, mana yang belum subscribe. Itu saja yang kita mampu beri, apa orang kata, sampaikan pada korang. Kita cuba buat yang terbaik. Kita cuba bawa lokasi-lokasi yang menarik di jelajah Indonesia kali ni. So saya harap korang semua, mana yang ada dalam live TT sekalipun, mana yang belum subscribe, tolonglah subscribe. Dan jangan lupa menonton setiap episod kami kan, agar dapat memberi semangat kepada kami. Tinggalkan komen-komen yang membina, tegur sekiranya ada kekurangan dari sudut apa pun, agar kami dapat menambah baik untuk masa akan datang. So selebihnya Mael, ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Saya just boleh berterima kasih kepada semua yang support kita daripada awal, bermula dengan podcast yang biasa sehingga sekarang. Disebabkan doa-doa yang korang berikan, kita dapat achieve benda ni dan kita berada di Indonesia untuk podcast yang pertama PRG. So insyaAllah mungkin kita boleh bangunkan lagi dengan support-support daripada korang supaya kita terus bergerak maju, insyaAllah. Perasaan datang explore Indonesia. Excited, banyak tanda soal dan banyak benda yang saya ingin tahu, sebab kita tak tahu bila kita nak balik. Sebab saya datang ni pun disebabkan salah seorang daripada Fox Family yang membantu last minute. Okay, sampai saya berjaya datang ke sini. Terima kasih juga kepada semua tim-tim yang support. Itulah, saya datang ke sini, saya tak nak benda ni jadi sia-sia. Satu, saya datang sini dengan bertujuan untuk bangunkan lagi prestasi saya, dan juga semua saya rasa benda yang sama. Dan saya nak cuba dapatkan pengalaman, knowledge dan lokasi-lokasi yang ada dekat Indonesia, InsyaAllah. Okey, yang terakhir, saya kuatkan sikit suara saya untuk penonton-penonton di TikTok Live Malaysia dengar. Korang ada masa 2 hari lagi. Sekiranya dalam masa hari ni, malam ni dan malam besok, task kita achieve, korang berjaya combine semua komuniti, saya janji akan bawa korang ke lagi sekali. Kita repeat ke Alas Barong. Saya ulang lagi sekali, dalam masa 2 hari ni komuniti kita boleh bergabung. Saya bawakan korang kembali ke Alas Barong untuk bertemu dengan Mas Agong. Mas Agong akan jadi kita punya tetamu undangan untuk podcast. Amin. 2 hari kita tengok, InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada penonton-penonton di TikTok Live Malaysia dan juga di YT channel kita. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan support. Kalau korang nampak video ni, korang boleh share dekat mana-mana platform social media untuk mengajak lagi ramai untuk melihat. Dan sekiranya ada kekurangan dalam percakapan kita orang, perbuatan ke apa, korang just komen saja geng. Admin akan tengok dan kita akan improve. Minta tolong sangat-sangat sebab kita baru dalam mengendalikan podcast ni. So kalau ada kekurangan, contoh ada beberapa komen yang bercakap masa satu host tengah bercakap, seorang lagi mencelah, kita take note benda tu. Kita take note. Apa saja komen positif ataupun negatif kita akan ambil. At least kita dapat improve, kita tahu. Kita tak shock sendiri. Kita dapat tahu kat mana yang perlu kita betulkan. Kita akan tengok balik. Tolong nanti admin akan respon. Right? Tapi janganlah menghina dan sebagainya tu. Komen bagi membina.
bagi kita improve. Okay? Terima kasih banyak-banyak semua penonton-penonton di YT channel kita. Thank you so much. Saya Bos Wan. Saya Mael. Saya Iwan. Ini dia Pod Ruang Gelap.